keseorangan. Seperti yang kita war-warkan di merata media sosial lah petang ini. Carta Gegar kita ada bergandingan sekali lagi bersama DJ Pus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nana dan juga pada pendengar Berat FM. Jadi kita bersama dengan DJ Nana untuk kita nak memperkatakan tentang konsert Suara 34 Tolok Utara yang akan berlangsung pada malam ini. Jadi kita ingin mengetahui apakah yang diminati, apakah lagu-lagu yang apakah pada penyanyi yang akan menyerikan lagi konsert Suara 34 pada malam ini, Nana. Ya, dan beberapa hari, orang kata dalam seminggu dua ni rancaklah persediaannya di Jipus ya, untuk memastikan kita sajikan yang terbaik malam ini, malam Majlis Cinta bertemakan nostalgia cinta. Dan kita tak berdua pada petang ini DJ Pos. Kita bersama Tapi tetamu. sebelum itu Nana, ya. sebelum kita bersama dengan tetamu istimewa kita pada petang ini di Perak FM, kita inginlah melihat supaya kita punya hashtag ataupun tanda pagar tu aktif dan menjadi trending pada malam ini. Juga bermula pada petang ini, iaitu tanda pagar konsert Suara 34 dan juga tanda pagar Nostalgia Cinta, NOSTALGIKA CINTA. Jadi kita ada dua tanda pagar dan kita harapkan para pendengar Perak FM ataupun yang menerusi RTM Klik di seluruh negara dapat meletakkan tanda pagar itu, konsert Suara 34 dan juga tanda pagar Nostalgia Cinta. Jadi teruskan Nana. Kita nak trending malam ni juga. Selain daripada kita berhibur DJ Pus kita nak juga trending di media sosial dengan konsert yang kita sajikan malam ini. Dan boleh kita perkenalkan Jadi kita tetamu perkenalkan kita pada petang ini, pelantun lagu Segalanya Ku Terima. Aduh. Puisi Cinta. Puisi Cinta. Orang kata lagunya dah berpuluh tahun disiarkan tapi masih lagi segar sampai sekarang menjadi hiburan kita. Kita bersama Abang Ayai Ilusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat bang Alhamdulillah. Abang sihat. DJ Fus okey. Yes, kita sentiasa terbaik di Perak FM dan di seluruh 34 stesen radio RTM. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Dan kita juga bersiaran secara langsung di media sosial kita ya. Okey. Di TikTok juga. Jadi boleh tinggalkan komen, nak tanya apa boleh tanya, dan sambil-sambil tu kita saya ni teruja jugalah DJ Pus ya, sebagai orang kata peminat seni suara tanah air juga ya, peminati kumpulan Ilusi bersama Abang Ayah. Orang kata suaranya, mana tadi kita tengok dia punya full dress rehearsal, suara maintain lah. Ni telan kaset ke telan apa ni abang? Suara tu maintain. Ya, insyaAllah. Saya bukan apa, saya harap badan sihat ya, kesihatan baik ya, DJ. Jadi itulah apa ni amalan kita. Jadi maksudnya kita buat apa yang termampu lah. Macam tu insyaAllah. Jadi abang ada bertua ke apa ke, orang tu nak jaga suara? Saya yang menengok abang pun dah hilang suara dah. Sebenarnya orang kata petua, mungkin adalah satu dua petua yang kita buat lah. Peninggalan arwah mak saya, iaitu bangun subuh tu sebelum cuci muka kita minum air putih. Banyaklah dalam satu gelas besar. Jadi selawat 3 kali, tahan nafas, minum slow macam tu. Jadi itu ya amalan saya tiap-tiap pagi lah, tiap-tiap subuh. Dan lepas tu cuci muka, mandi, sembahyang subuh lah, macam tu lah. Setiap pagi lah saya buat, lakukan. Secara rutin? Rutin, ya. Rutin, dari harian. Mudanya sampai muda. Ya. Jadi Nana dan juga pada Ayai, kita juga nak tahu sebab di sebalik secara rutin ataupun rahsia dalam menjaga kesihatan dan juga suara itu, apakah perbezaan antara melodi, lirik lagu pada hari ini dengan berbanding yang 20 tahun, 30 tahun dahulu? Sebab bila kita mendengarkan melodi dan juga lirik lagu pada zaman dahulu, zaman dahulu tu bermaksud 20-30 tahun dahulu, dan dia boleh menyentuh jiwa para pendengar, menyentuh jiwa para peminat. Mungkin berbanding pada hari ini, mungkin dia ialah boleh saya katakan dia kita dengar dan kita tidak dapat nak mengingati, ataupun baik-baik lagu tu sendiri tidak dapat menyentuh. Jadi bagaimana pembikinan, penciptaan ataupun idea dalam menyampaikan ataupun mencipta lirik dan juga menyampaikan melodi lagu itu kepada semua para pendengar? Okey, baiklah. Ini pendapat Ayah ya.
saya rasa pencipta dahulu dan juga penulis lirik dahulu, dia satukan melodi itu bersama dengan lirik yang dicipta. Lagi satu, dahulu melodi kita dahulu berciri-cirikan kemelayuan. Walaupun rock, tapi ada ciri-ciri kemelayuan. Sebab tu lagu-lagu dulu penuh dengan kata orang melodi yang indah, ballad ataupun dan sebagainya lah, dan serasi dengan seni kata yang dicipta oleh para lirisis kita lah. Jadi sebab tu kalau sekarang ni saya akui sekarang ni pasal mengikuti peredaran zaman, tapi buat diri saya lah, lagu tu indah juga, tapi orang tak boleh terima sebabnya dia punya melodi dia tu dia banyak kebaratan. Dia tidak ada kemelayuan. Jadi itu pendapat ayah lah. Sebab tu apa-apa budak-budak sekarang ni, ialah generasi sekarang ni, dapat lagu-lagu yang terlalu kebaratan dan lagu-lagu mungkin yang kurang melodi tapi dia lebih daripada macam orang kata catchy. Jadi orang tak boleh ingat. Mungkin lirik-lirik dia tu tak samalah macam lirik yang dikeluarkan oleh lirisis yang dahulu. Satunya macam S.A. Manja dulu, kita ada Jui, lepas tu kita ada Afsar Hassan, Datuk Afsar Hassan. Kita ada ramai lagi, Lolok, kita ada S. Amin Sahab, Yusnur F. Orang-orang yang seperti macam tu, maksudnya orang-orang yang terlibat dalam bahasa-bahasa kita lalu. Dia orang-orang seperti ni ibarat macam kita punya library bahasa Malaysia, library untuk orang Melayu kita, penuh dengan puitis, penuh dengan kata-kata yang indah dan setiap lagu. Jadi setiap lirik yang dilahirkan oleh mereka ni kadang-kadang boleh menitiskan air mata kalau kita ingat kembali. Contohnya macam lagu Ujur Rashid, lagu lagu Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Jadi kadang-kadang peristiwa yang berlaku pada diri kita. Jadi kadang-kadang bila kita dengar lagu tu, dengan sendirinya air mata boleh menitis, boleh menyentuh perasaan. Dan juga satu lagi, lagu daripada Sudirman Haji Arsyad. Kan, lagu-lagu macam tu, maksudnya bila dia nyanyi tu, kita bayangkan perasaan kita tu, tempat dia tu. Kata-kata indah yang keluar, yang boleh menitiskan air mata setiap orang, boleh menginsafkan setiap orang. Jadi, melodi tu memperanan dan juga ketiga-tiga tu memperanan. Melodi, susunan muzik, dan penulis lirik serta penyanyi itu sendiri yang menghidupkan lagu-lagu dulu. Itu pendapat saya lah. Ya, anda sedang mendengarkan Perak FM menerusi frekuensi di Perak edisi dan juga menerusi ATM Klik. Jadi kita bersama dengan Ayai yang akan membuat persembahan konsert Suara 34 pada malam ini. Ya, teruskan. Ya, dan kalau kita cerita balik mengenai throwback lagu-lagu lama DJ Pus kan, dia ada satu keistimewaan lagi lah, antara lainnya kadang-kadang artis tu kita tak kenal pun. Ya. Tapi suara kita macam ni suara Ayai. Contoh lah kan. Dia tak macam zaman sekarang. Kita kena artis, kita memang kena artis lah. Orang kata luar dalam sampai balik rumah artis pun kita tahu kan. Cuma beza yang dulu dia mahal dengan suara dan genre lagunya tu terus melekat dalam hati peminatnya lah. Sekejap lagi kita sambung lagi. Kita nak dengar lagu Abang Ayai. Segalanya ku terima. Terus kekal bersama Perak FM. Yang ada di live kita tanya macam mana nak masuk. Tiket konsert malam ni sold out. Tiket kita sold out, tapi boleh masuk lagi ke bos? Boleh masuk. Selagi muat kita boleh masuk. Kita ada sediakan skrin besar juga. Orang kata nak tengok persembahan Abang Ayai secara langsung, orang kata bukan senang lah sekali-sekala kita bawakan di Perak ni. Jadi jangan lepaskan peluang untuk tonton persembahan Abang Ayai secara
Langsung. Yang penting masuk percuma. Tapi kalau nak menonton mungkin boleh makan kuaci ke, makan kena ringan ke, boleh menonton Menerusi TV2 dan juga ATM Click. Kan? Jadi pastikan anda sentiasa bersama dengan ATM Click. Yang pasti untuk menonton, kalau nak guna TV besar ataupun kecil, boleh menonton Menerusi TV2. Dan dalam masa sama, kalau yang bersama dengan media sosial Piara FM ataupun stesen-stesen radio ATM di Zon Utara, boleh juga menonton menerusi media sosial. Jadi kita ada pelbagai platform yang kita boleh bawakan anda di mana saja kami berada. Jadi tak perlu risau, tak perlu gusar, kerana anda boleh menonton kami daripada mana saja anda berada. Betul. Sebenarnya banyak lagi orang kata yang seangkatan dengan Abang Ayat akan buat persembahan. Orang kata hebatnya tu sama. Tak ada kurang tu. Ni orang kata yang hebat-hebat lah kita tampilkan malam ni Abang bersama Baris juga, Datuk Jamal juga malam ni akan buat persembahan. Yang kita tahu kalau kata buka mulut je semua dah wah. Lagi satu, saya nak tekankan kebanyakan artis-artis yang kekal macam ni adalah artis kelahiran RTM. Kita tu pemanda. Saya. Betul. Bukan. Saya macam ni. Pasal RTM melahirkan banyak artis daripada bintang-bintang RTM. Sebelum tu pun bakat RTM, bakat TV dan sebagainya. Contoh yang dulu kita ada Nulaila Ayub. Siapa itu Nulaila Ayub? Dia adalah DJ di RTM dulu. Dia dapat tempat pertama ke kedua gitu. Popular dengan suara yang besar macam Indria Contessa. Dan kita ada dahulu je kita ada Salami Hasan. Kita ada Syaigul Hamid. Jadi penyanyi yang macam ni, Dahlan Zainuddin, melahirkan banyak artis yang berkualiti. Pasal RTM menapis dulu. Sebab tu saya tak boleh lupa dengan RTM. Saya dilahirkan oleh RTM. Saya menyanyi di radio kawasan selatan pada tahun 77 bersama arwah abang saya, Abdul Rahman Kamuddin, dan juga juara lagu Melayu Asli pada tahun 94. Dia pun ada pernah masuk bintang RTM bersama Nualiza Idris setakat semi final. Tapi melahirkan genre penyanyi-penyanyi yang bagus, yang berkualiti. Contohnya Zaman Abdillah sampai sekarang, Ramlah Ram sampai sekarang. Jadi benda-benda ni semua lahir daripada RTM. Saya bangga sebab tu saya ke mana pun saja saya ada, walaupun di stesen lain, saya terima kasih dengan RTM. Kerana RTM yang melahirkan saya dan mengakui bakat saya sebenarnya. Saya bekerja keras dengan RTM pasal RTM banyak mengajar saya. Macam tu. Sebab yang sekarang ni kita sedang buat uji bakat bintang klasik. Sebab kita nak menerapkan yang lagu-lagu yang terdahulu juga boleh diminati oleh generasi hari ini. Betul. Sebab lagu-lagu tu sendiri sentiasa evergreen atau malah segar. Ya, betul. Takkan kita secara auto bila kita dengar saja intro lagu ni, kita terus dah tahu dah first lirik dia apa dia dan siapa. Betul. So juga macam Kak Celia ataupun Salami Hasan dengan DJ Dave, dengan Hel Amin, Dahlan Zainuddin, kita tahu saja. Bila sebut Dahlan Zainuddin dari sebuah desa, bila dengan DJ Dave kita tahu dah lagu tu. Sendiri. Jadi auto mudahkan. Jadi dah ada trademark untuk masing-masing penyanyi. Ya, betul. Satu lagu lagi boleh?